What's up kawan-kawan sekalian. Hari ni aku nak review tentang botol Sidagar. Korang pun sudah tahu aku banyak botol Sidagar, tetapi dia ada berlainan jenis lah. Hari ni aku nak review tentang botol ini. So dia ada 5 jenis. Dia ada pink, ada green, ada orange, ada purple, ada white color. So yang aku punya orange color, atas ni dia macam biru lah. Apa yang special kan? So dekat bawah sini dia non-slip. Tepi pemegang ni pun sangat syok. Selesa nak pegang. Capacity 1100 ml. Certified food grade Triton Core. Unbreakable copolymer construction. Dalam kotak dia bagi ni, dia bagi 2 penutup ni dan 1 user manual. User manual tak perlulah. Apa yang special? Okay, first thing, yang ini adalah penutup straw. Straw dia tak akan hilang. Korang main gym ataupun nak bawa pergi kerja, semua okay, dia sesuai. Tengah malam nak minum air panas, sampai pagi dia boleh tahan, no problem. So ini adalah dia punya straw. Apa yang special? Sini korang tak perlu pusing untuk buka. Dekat sini korang tekan saja, dia sudah buka. Dia sekali dia punya straw macam ni. So ini dalam ni stainless steel 316L. Dalamnya putih macam ni. Ada beberapa layer. So kalau korang letak air sejuk, dia memang akan tahan. Aku rasanya dalam 8 jam hingga 12 jam mungkin. Sebab cup Sidagar yang lain aku dah pernah try. Dia kalau brand Sidagar, dia memang tahan lama. Dekat bawah sini dia rubber, dia non slippery macam ni. So cara nak tutup korang snap on macam ini saja. Dia pakai snap on. Nak lock pun boleh tahu. Takut tertekan kan. Korang push macam ni. Dia tak boleh tekan dah. Macam-macam lah sekarang punya botol Macam ini. Tekan untuk buka. Cepat tu. Cepat. So ini penutup ni. Kalau korang tak nak tutup, korang boleh simpan dekat tepi. Simpan macam ni. So korang boleh nak tutup, ambil. Lepas tu dia ada bagi yang warna hijau juga. 2 penutup. Macam ini saja. So pilihlah color korang. Aku suka warna orange macam ni. Harga agak kental. Aku letakkan beg kuning. Korang boleh check dulu. Tapi betul-betul tahan.